Okey, hai semua. Hari ni kita nak belajar bab 7.3 iaitu fermentasi. Okey, yang pertama sekali kita nak tengok semula maksud fermentasi. Okey, iaitu proses penguraian glukosa tidak lengkap dalam keadaan oksigen terhad atau tanpa oksigen. Okey, kalau respirasi aerob dia panggil pengoksidaan glukosa. Kalau fermentasi kita panggil penguraian glukosa. Kenapa? Sebab oksigen kita tak ada oksigen ataupun oksigen tu kurang. Okey, bila penguraian glukosa, bukan pengoksidaan glukosa, penguraian, okey, maka dia akan jadi tak lengkap lah sebab kita tak ada oksigen. Okey, fermentasi sama juga macam respirasi aerob, dia akan bermula dengan glikolisis. Okey, glikolisis ni penguraian glukosa kepada dua molekul piruvat, okey, oleh enzim. Okey, maka lepas glikolisis tu baru berlaku fermentasi. Okey, sama ada berlaku fermentasi alkohol atau fermentasi asid laktik. Okey, yang ni depend on jenis organisma tu lah. Kalau kita manusia, kita tak buat fermentasi alkohol. Kita buat fermentasi asid laktik. Okey. Okey, sekarang ni kita nak tengok fermentasi alkohol. So, ini adalah persamaan untuk fermentasi alkohol. Okey, iaitu glukosa diuraikan kepada karbon dioksida, etanol dan tenaga. Okey, yang mana tenaga dihasilkan di sini hanya sebanyak 210 kilojoule. Berbanding kalau respirasi aerob, okey, dia hampir 3000 kilojoule. Hampir Okey, bukan 3000 kilojoule. Kalau respirasi aerob tu hampir mencecah 3000 kilojoule. Okey, manakala fermentasi alkohol, tenaga yang kita dapat hanyalah 210 kilojoule. Sangat jauh perbezaan dia. Okey, cara saya hafal persamaan fermentasi alkohol ni adalah kita ubah sikit je daripada persamaan yang kita belajar baru ni dalam respirasi aerob. Kan saya bagi akronim dalam respirasi aerob untuk hafal persamaan dia, awak ingat GOCAT. Yang mana glukosa, kita tambahkan dengan oksigen. Maka dia menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. So, kalau fermentasi alkohol, dia buang oksigen lah sebab dia fermentasi, dia tak ada oksigen. Bila tak ada oksigen, kita tak akan dapat air ni. Maka air ni kita akan tukarkan dia dengan etanol iaitu sejenis alkohol. So, ada dua organisma yang kita nak belajar ni yang menjalankan fermentasi alkohol. Yang pertama sekali adalah yeast. Okey. So, yeast ni yeast ni sejenis kulat, sejenis mikroorganisma yang menjalankan fermentasi alkohol bila kita campurkan dia dengan gula. Okey. So, hasil daripada fermentasi alkohol oleh yeast ni banyak digunakan untuk pemakanan manusia. Contohnya hasil fermentasi alkohol yang etanol ni kita akan gunakan dalam pembuatan bir dan juga wine. Manakala hasil daripada fermentasi alkohol oleh yeast yang mana karbon dioksida ni kita gunakan untuk menaikkan adunan roti sebab karbon dioksida tu dapat membentuk ruang-ruang udara dalam duh kita. Yang menjadikan roti kita lembut. Dan fermentasi alkohol juga dijalankan oleh tumbuhan yang hidup di kawasan berair. Kawasan berair ni dikira kawasan yang kurang oksigen. Sebab tu kalau tumbuhan, yang mana kalau tumbuhan, kalau kita siram banyak air, dia boleh mati, dia layu. Tapi ada satu jenis pokok ni, dia unik. Dia memang hidup di kawasan berair dan dia memang tahan dengan kawasan berair iaitu pokok padi. Dia memang tumbuh di kawasan yang berair dan yang kurang oksigen. Kawasan berair dia akan kurang oksigen. Tapi kenapa bila pokok padi ni dia boleh tumbuh kat kawasan berair manakala tumbuhan lain tak boleh? Sebab sel pokok padi ni dia ada toleransi tinggi terhadap etanol. Maksudnya dia tahan terhadap etanol.
Macam pokok lain, kalau dia duduk kat kawasan berair, dia sama juga macam pokok padi. Okey, sebab kawasan berair ni kurang oksigen, jadi dia nak uraikan glukosa tu, dia kena melakukan fermentasi alkohol. Bila fermentasi alkohol, salah satu hasil dia adalah etanol ni. Etanol ni sebenarnya dia toksik kepada tumbuhan lain. Tetapi tak toksik kepada pokok padi sebab pokok padi ni dia memang tahan ataupun toleransi tinggi terhadap etanol. Sebab kenapa pokok padi boleh tahan dengan etanol ni sebab pokok padi ni dia menghasilkan banyak sejenis enzim ni iaitu enzim alkohol dehydrogenase. Okey, yang mana enzim ni lah yang menguraikan etanol ni kepada bahan yang tak toksik, yang selamat kepada pokok padi tu iaitu karbon dioksida. Okey, enzim ni berupaya menguraikan etanol kepada karbon dioksida. Okey, sebab tu pokok padi boleh tahan untuk hidup dalam kawasan berair sebab dia ada banyak enzim ni. Seterusnya kita tengok fermentasi asid laktik. Fermentasi asid laktik ini persamaan dia lebih ringkas lagi berbanding fermentasi alkohol. Okey, yang mana glukosa dia akan menghasilkan mestilah fermentasi asid laktik dia menghasilkan asid laktik dan tenaga. Tapi tenaga yang dihasilkan oleh fermentasi asid laktik ini jauh lebih, jauh lebih sikit lah berbanding fermentasi alkohol. Yang mana tenaga yang dihasilkan hanyalah sebanyak 150 kilojoule. Okey. So, ada dua organisma yang menjalankan fermentasi asid laktik iaitu Lactobacillus dan juga sel otot manusia lah. Okey, so kita tengok dulu. Okey, kita tengok Lactobacillus. Okey. Lactobacillus ni sebenarnya kita gunakan dia dalam pembuatan yogurt. Okey, ataupun dalam istilah buku teks juga dia panggil dadi. Okey. Lactobacillus bertindak ke atas laktosa. Laktosa ni adalah satu kumpulan dengan glukosa, dengan laktosa ni dia akan terurai kepada galaktosa dan juga glukosa. Dia bukan satu kumpulan lah sebab dia disakarida. Kalau glukosa tu mono, tapi nanti dia akan diuraikan kepada glukosa dan galaktosa. So lactobacillus ni dia bertindak ke atas laktosa dan dia akan tukarkan kepada asid laktik. Dia akan melalui persamaan tadilah. Yang mana glukosa akan jadi asid laktik dan juga tenaga. So asid laktik ini yang dihasilkan oleh lactobacillus tadi, dia akan menggumpalkan kesin. Kesin ni sejenis protein yang ada dalam susu. Menjadi dadih atau yogurt. So asid laktik ni dia akan menggumpalkan protein dalam susu. Sebab tu waktu pembuatan yogurt, kita tengok hasil akhir tu dia mula susu tu cair kan. Selepas beberapa hari kita nampak susu tu dia dah jadi pekat dan dia akan ada sisa-sisa air tu kan. Yang pekat itulah sebenarnya penggumpalan asid laktik terhadap protein yang ada dalam susu tu iaitu kesin. Menjadi dadih atau yogurt. So asid laktik adalah punca yogurt tu rasa masam. Bukan kesin tu. Asid laktik tu punca yogurt tu rasa masam. Ingat asid. Asid kan sifat dia adalah masam. Satu lagi yang mengalami asid laktik fermentasi asid laktik adalah sel otot manusia. Yang mana ini bukan sentiasa berlaku. Yang ini berlaku bila kita melakukan aktiviti cergas saja. Contohnya kita berlari maraton ke. So yang pertama sekali, macam mana fermentasi asid laktik boleh berlaku dalam sel otot manusia? Apabila contoh kita lari kan maraton. Maka kadar penggunaan oksigen melebihi kadar yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. Contoh sistem peredaran darah kita hanya bekalkan
Contohlah, okey, 50 oksigen. Contoh saja. Manakala sel badan kita memerlukan 100 oksigen. Jadi, cukup tak? Okey, yang dibekalkan dengan yang diperlukan. Tak cukup. Okey, yang dibekalkan 50, yang diperlukan 100. So, tak cukup. Kadar penggunaan oksigen lebih daripada kadar yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. So, ini contoh guna, ini bekal. Okay, ni sistem peredaran darah bekal, yang ni badan kita guna. So, otot ni mengalami hutang oksigen. Okay, otot sekarang, sekarang ni otot ni dia dah ada, kita cakap, sekarang ni otot ni ada orang berhutang dengan otot kita. Okay, ada orang hutang dengan otot kita ataupun sistem peredaran darah kita ni sekarang ni di tengah berhutang dengan otot kita sebab dia hanya bayar RM50 je. Okay, padahal dia yang otot kita nak adalah 100 tapi dia bayar RM50 je. Okay, sekarang dia hutang lagi RM50. Okay, sistem peredaran darah kita berhutang dengan otot kita lagi 50 oksigen lah. Okay, bukan RM50, lagi 50 oksigen. Okay. Jadi disebabkan kita punya otot tak dapat kuantiti oksigen yang cukup, dia dapat sikit je, maka dia terpaksalah cari alternatif lain untuk dia nak uraikan juga glukosa tu. Sebab glukosa tu tak cukup oksigen, dia tak boleh jalankan respirasi aerob. Maka dia akan gunakan fermentasi asid laktik. Yang mana fermentasi, maka kita tahu glukosa tu tak dapat diuraikan sepenuhnya. Sebab oksigen tak cukup, maka glukosa diuraikan kepada asid laktik dan tenaga. Tenaga pun kita akan dapat sikit saja, 150 kJ. So, asid laktik ni yang bahaya ni. Bila asid laktik terkumpul dalam sel otot kita sampai satu kepekatan, maka kita boleh mengalami kekejangan otot. Kita boleh mengalami kekejangan otot. Jadi macam mana kita tak nak otot kita tu jadi kejang? Maka kita berhentilah. Tak payah lari dah. Berhenti. Kenapa kita kena berhenti? Supaya badan kita ni dapatkan oksigen yang cukup. Kita cakap berhenti melakukan aktiviti tu, masa kita akan relax, maka oksigen kita tu kita dapat ambil udara yang lebih banyak lah. Pengambilan oksigen tu akan cukup ataupun berlebihan, maka dia akan oksidakan balik asid laktik tu menjadi karbon dioksida, air dan tenaga. So asid laktik tadi tu dia akan oksidakan semula untuk kita dapatkan hasil yang sama macam respirasi aerob. Jadi apabila asid laktik dah disingkirkan, maka kita katakan hutang oksigen telah dibayar. Maksudnya bila asid laktik dah disingkirkan, yang sistem peredaran darah kita tadi yang berhutang dengan sel otot kita tadi tu, yang mana 50 oksigen tak cukup tu, dah kiranya dah dibayar sebab asid laktik dah disingkirkan. Seterusnya kita nak tengok persamaan respirasi aerob dan juga fermentasi. Yang pertama sekali adalah kedua-dua proses ni dia bermula di sitoplasma. Sebab dia bermula dengan glikolisis. Yang kedua adalah proses penguraian glukosa dan penukaran kepada tenaga kimia. Jadi respirasi aerob dan fermentasi dua-duanya melibatkan kita nak tukarkan glukosa ni kepada tenaga kimia. Dan dia berlaku, kedua-duanya berlaku dalam yeast, bakteria, haiwan dan tumbuhan. Dan dia juga dan kedua-duanya respirasi aerob dan fermentasi menghasilkan tenaga kimia dalam bentuk ATP. Tak kisahlah fermentasi ke respirasi aerob, tenaga tu kita akan simpan dalam ATP ni. Proses bermula dengan glikolisis apabila glukosa ditukarkan kepada pyruvate. Point yang sama dengan yang tadi.
So, akhir sekali kita nak tengok perbezaan respirasi aerob dan juga fermentasi. Okey, perbezaan dia adalah, okey, kalau respirasi aerob ni proses penguraian glukosa secara lengkap. Okey, sebab kenapa lengkap? Sebab ada oksigen. Kalau fermentasi pula, proses penguraian glukosa tidak lengkap. Sebab kenapa tak lengkap? Sebab tanpa kehadiran oksigen. Okay, respirasi aerob dia ada dua tempat dia berlaku. Sitoplasma untuk glikolisis dan mitokondrion. Okay. Mitokondrion hanya, kita cakap mitokondrion hanya menjalankan maksudnya dalam mitokondrion hanya ada respirasi aerob. Hanya boleh menjalankan respirasi aerob. Fermentasi hanya setakat berlaku dalam sitoplasma saja. Fermentasi tak berlaku dalam mitokondrion. Okey. Respirasi aerob menghasilkan air, manakala fermentasi tidak menghasilkan air. Okey, baik fermentasi alkohol maupun fermentasi asid laktik. Sebab fermentasi alkohol dia menghasilkan karbon dioksida, etanol dan juga tenaga. Maksudnya dia tak ada air. Okey, sebab tak ada oksigen. Fermentasi asid laktik pun hanya menghasilkan asid laktik dan tenaga. Okey, air tak boleh nak dihasilkan sebab tak ada oksigen. Okay, respirasi aerob, glukosa dioksidakan lengkap kepada karbon dioksida dan air. Fermentasi, okay, glukosa dioksidakan secara tidak lengkap kepada etanol dan karbon dioksida atau asid laktik. Okey, so untuk respirasi aerob, satu molekul glukosa menghasilkan 2898 kilojoule tenaga. Yang mana saya kata hampir 3000 kilojoule kan. Okey, tapi dia bukan 3000 lah. Okey, dalam exam kena tulis nombor ni. Okey, tak boleh kata 3000. Okey, salah. Okey, ini exact number dia. Okey, 2898 kilojoule tenaga untuk satu molekul glukosa. Manakala fermentasi pula, satu molekul glukosa menghasilkan 210 kilojoule tenaga, tapi itu kalau alkohol. Kalau fermentasi asid laktik hanya 150 kilojoule tenaga.